Selamat petang guys. Petang ini aku nak buat tambok. Aku nak buat tambok menggunakan tong sampah hitam. Tambok ni kegunaan dia adalah untuk bawa buah sawit nanti. Jom kita tengok besar mana tong sampah dia ni. Oke guys, aku ada tong sampah 70 liter heavy duty. Ini jenis lembut. Jenis lembut tapi liat. Ini selalu orang gunakan untuk buat tambok. Jadi kali ini aku nak buat satu lah. Senang nanti aku punya pekerja ke apa, nak bawa keluar sawit ke jalan. Ini besar ni. 70 liter punya. So aku dah kira-kira tadi kita nak buat kat mana dia punya lubang ni. Aku ikut tanda ni lah. Sebab sebelah ni tak ada. Jadi kita guna sebelah ni. Agaknya ni tanda ada yang sesuai lah. So kita buat tali kat sini nanti. Buat lubang sini. Dan buat lubang di bawah dah. Itu kita gunakan tali ini nanti. Ni tali heavy duty kat ni. Kita akan tebuk dia guna kita punya drill dengan mata ni. Kita buat lubang. Tengok nanti harap-harap menjadi ya. Oke guys, aku udah buat lubang lah. Lubang dah. Ini atas, di bawah. Aku sengaja bagi dia kecil sebab takut dia tak mau cepat koyak. Kalau kita buat besar-besar macam tu, takut dia cepat koyak. Yang ni di atas tidak apa, ini di bawah yang penting. So, kita akan gunakan tali ke apa nanti, kita akan ikat sini. Untuk dia punya tali tu aku akan cuba masukkan yang ni lah. Dapat ke tidak ada masuk dalam lubang yang kecil tu, kita paksa dah. Ini untuk kita jadikan dia dekat bawah ni lah, sebagai dia punya telinga. Belum kita ikat dengan tali utama dia nanti. Ini kira tali telinga adalah. Ni tali utama dia nanti.
Lepas tu nanti kita akan jahit. Jom kita buat dah. Okay guys, lubang dia agak kecil. Tali ni agak susah aku nak masukkan. Jadi aku kena besarkan sikit lah lubang dia ni. Aku akan korek guna aku punya pisau serbaguna ni. Aku korek bagi besar sedikit lah. Okay guys, berjaya aku masukkan satu. Lubang dia ni aku tak nak bagi besar, takut dia cepat koyak nanti. Jadi aku gunakan lubang sekecil yang mungkin, supaya yang lambat sikit lah, lambat dia rosak. Kalau kita guna besar-besar lubang, takut dia cepat terkoyak, sebab kita nak bawa buah sawit tu berat. Oke guys, siap yang bawah nih. Ini tali telinga adalah siap dah. Kita buat yang atas pula lagi. Oke guys, ini baru satu tali. Ada akan jadinya nih. Jadi kita akan buat lagi sebelah. Baru senang nak letak ni. Jadi guys, yang bawah ni kita bagi lebih sikit lah, senang nanti kita nak adjust. Ini kita oke guys, siap tambok aku. Ini nanti kita akan kemaskan balik ya. Ini sengaja aku bagi panjang, buat senang kita nak adjust. Ini pun nanti aku akan potong. Cantik ah.
sudah ada satu lagi alat untuk membantu kita punya pekerja nanti keluarkan buah ke jalan raya. Harap ianya bertahan lah. Tapi dengan segi dari kualiti tali dan ni oke nih, lambat nak putus lah. Jangan dia punya tong sampah lah rosak. Oke guys, siap tambok kita. Dan boleh memulakan operasi dah minggu depan. Oke lah, harap ianya tahan dan memberi kemudahan untuk mengeluarkan buah ini. Cantik. Oke guys, kita jumpa di video selanjutnya. Bye bye.